Ada waktu dalam hidup ini kita terasa dunia begitu bising. Manusia berlari mengejar apa yang belum tentu menjadi miliknya. Kita kumpul harta, kita kejar pangkat, kita jaga penampilan. Namun di hujungnya, semuanya itu hilang seperti bayang yang ditelan malam. Kadang-kadang Allah biarkan kita ini kecewa, bukan kerana Dia tak sayang, tetapi kerana Dia mahu kita sedar bahawa dunia ini bukan tempat bergantung. Ada perkara yang kita sangka abadi, rupa-rupanya sementara sahaja. Ada perkara yang kita anggap kecil, rupanya itulah bekal menuju syurga abadi. Dan di tengah perjalanan jiwa yang penuh ujian ini, Allah turunkan ayat-ayatnya sebagai cahaya, sebagai peringatan, sebagai jalan pulang untuk hati yang letih. Hati terasa disentuh dengan satu hakikat yang kita selalu lupa, bahawa manusia ini sangat lemah. Bila badai datang, kita menangis mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila langit kembali cerah, kita berjalan seolah-olah tidak pernah sujud memohon pertolongannya. Ayat ini membuka rahsia. Ayat ini membuka rahsia jiwa manusia. Betapa mudahnya kita lupa, betapa cepatnya kita berpaling, dan betapa Allah masih tetap menerima kita walaupun berkali-kali kita alpa. Ia seakan berkata kepada kita, wahai manusia, jangan tunggu gelap baru mencari cahaya, dan jangan tunggu hilang baru menghargai Tuhanmu. Jadi itulah kata-kata yang boleh kita renungkan.